Hari ni aku nak tengok minyak motor ni jimat ke tak. Aku akan bawa below 8000 RPM. 8000 RPM ni kira sederhana. Tak laju sangat, tak slow sangat. Aku akan check fuel consumption, dia guna GPS dan meter pada motor ni. So, first, aku isi minyak dulu full tank. Aku nak check berapa jauh dia boleh pergi sampai naik full tank nanti. Dekat meter ni aku kosongkan dulu trip A untuk kira jarak pada meter. Jarak aku nak test ni lebih kurang 200 km. Aku balik kampung aku lebih kurang 100 km pergi balik sehari. So, aku perlukan minimum 2 hari untuk settle test ni. Aku set RPM indicator blink dekat 8000 RPM. So, bila sampai 8000 RPM, lampu tu akan blink. Aku akan pastikan aku tak bawa lebih 8000 RPM. Dekat sini kita boleh tengok pada 8000 RPM, meter motor aku berada pada 119 km sejam ke 121 km sejam. So, aku anggap pada 8000 RPM, meter motor aku berada pada 120 km sejam. GPS pula aku tengok berada pada 109 km sejam. Motor aku sekarang standard sprocket depan 13, belakang 40. Untuk naik test nanti aku akan guna sprocket depan 14 dan belakang 40 untuk buat comparison dari segi fuel consumption, top speed dan beza guna sprocket 13 dan 14 kat depan. Test ni bukan sekali jalan, minimum 4 kali jalan. Untuk meter tak apa, boleh guna trip di meter je. Untuk GPS aku kena rekod setiap kali memulakan perjalanan untuk dapatkan bacaan GPS. Okey, hari ni bar minyak aku dah berkelip. Total aku dah jalan sejauh 245 km. Hari ini hari ketiga. 2 hari ulang alik kampung dan sehari aku bawa pergi kerja. Sekarang aku tengah on the way balik ke rumah aku sendiri dari kampung. Kejap lagi aku akan isi minyak full tank dan aku akan dapat result dia. Okey, hari ni aku isi minyak full tank 8.67 liter. Tangki ni boleh muat 12 liter. Maksudnya ada baki lagi 3.33 liter dalam tank. Trip meter pula 257.5 km. Maksudnya motor ni boleh bawa 29.7 km untuk setiap liter. Kalau lagi slow, boleh lagi jimat. Bacaan GPS pula, untuk first ride balik kampung aku dapat 54.93 km. Balik esok tu aku dapat 52.63 km. Lepas tu aku pergi kerja 13.70 km. Balik kerja 11.47 km. Menyinggah jap 1.52 km. Kemudian aku balik rumah 3.64 km. Lepas tu balik kampung 52.99 km. Balik semula ke rumah 53.32 km. Last kali ke petrol pump 1.45 km. Total perjalanan berdasarkan GPS 245.65 km. Maksudnya fuel consumption untuk motor ini adalah 28.33 km menurut GPS. Tujuan aku ambil bacaan GPS ni adalah supaya aku dapat bacaan lebih tepat bila aku tukar sprocket 14 nanti. Sebarang pertukaran saiz sprocket depan akan mempengaruhi bacaan RPM pada meter sebab speed sensor motor ni berada dekat sprocket depan, bukan dekat roda depan. So, adakah tukar sprocket depan akan memberi lebih penyematan atau tak? Korang follow je, nanti aku buat test. Terima kasih.